Alright, Assalamualaikum. Selamat datang, selamat kembali ke rancangan Podcast Langgar Je, episod yang ke-34. Masih lagi kita dalam edisi raya, kan? Dan menariknya, sekarang pukul 11.15. Kan, 11.15 di episod yang ke-34. Apa yang menariknya adalah hari ini saya buat dua podcast. Siang tadi pukul 10.30 saya baru habis dengan Selangor Giant ataupun srg.org. So malam pula jam 11 suku kita dikunjungi ataupun apa macam mana nak cakap terima apa kunjungan terima kunjungan saya yang terima kunjungan kan. Saya ini sebab dah buka puasa Kalau tak puasa tadi, dia otak cergas tu. Ini dah buka puasa, dia lemau sikit. Okay, apa pun selamat datang kepada MV, kan? Which is kita ada Coach Haru, which is head coach Haru dan juga assistant coach Sora. Dan ditemani oleh dua orang, manager Ajwat dan juga Rexwin. Analyst. Oh, the whole team is here. Player je tak ada. Kalau kata player ada pun, kita dah boris ni dah terus. Alright, apa khabar korang dua? Alhamdulillah. Okay. Kita orang pun sebenarnya baru habis baik demam sebenarnya satu rumah. Oh, satu rumah demam? Sebelum minggu lepas. Okay. Lepas kan? Lepas. Covid ke? Tak. Influenza? Demam biasa demam tapi biasa. Berjangkit lah. Alright. Semua dah okey? Semua dah okey lah. Semua dah okey. Alhamdulillah. Kalau tak okey, susah tu nak raya nanti. Alhamdulillah semua dah sakit dulu sebelum raya. Ya. Okey, bagus. So how's life sekarang? Bulan puasa. Apa yang menarik bulan puasa untuk MV? Untuk korang lah sebagai coach kan. Apa yang menarik? Oh, sebenarnya kita orang ingat MPL start sebelum puasa. Sebelum puasa ataupun during the puasa? During puasa lah kan. Semua orang expect MPL akan bermula during puasa. So mindset tu macam okay, kita puasa ni kita kena bertambah lah. Okay. Tapi end up lepas raya. Dia ada bagus dengan buruk dia lah. Apa yang buruknya? Kita nak dengar buruk dulu. Lama sangat tunggu. Betul juga kan. Sebab kita orang pun start training awal sangat sebenarnya ikut kan. Sebab MPL mungkin bagi tahu lambat. Okay. Around Februari baru dia bagi tahu yang dia end up lepas raya. So kalau kita orang tahu, kita orang boleh letakkan put aside cuti tu awal sikit, lama sikit lah. Oh, maknanya Montun inform teams yang MPL season 15 akan bermula pada bulan 4 tu lambat. We have no idea. Oh. Montun. Apa ni? Last minute. Kau tidak boleh pergi bercuti apa semua kan? Kalau tak kita boleh put aside masa untuk rest untuk player lah. Sebenarnya Montun dia bukan scam. Sebenarnya dia bagi masa training yang lebih lama sebab kalau kita tengok balik 2025 adalah tahun yang sangat pack. Betul. Bermula daripada MPL season bulan 4 nanti, lepas tu ada EWC ataupun MSC. Lepas tu ada Asia Cup, SEA Games. Lepas tu ada EWC, IESF Tournament. Lepas tu ada MPL Season 16. Lepas tu ada M Series. Wih, bapak Pack. Banyak. Sampai M Series pun nanti dia anjak pergi ke bulan 1. Sebab bagi laluan Sukan C. Ya, Sukan C. Banyak. So sebab tu dia bukan apa. Dia saja bagi korang training lama. Sebab they wanna, orang kata apa, the best team represent Malaysia kot. Kita take positif lah. Okey je. Aku cover balik Montun. Job. Kasihlah job. 1 tahun tak ada job ni. Sakit apa semua kan. Sora adalah kali pertama datang ke podcast Langgar Je. Sebab season lepas saya invite juga Monster Vicious. So Haru dengan Noah Escobar. Kan. So itulah Sora makin handsome. Alhamdulillah. Makin handsome. Kita tengok Ajwat ni kali pertama. Aku tengok Ajwat ni, muka dia macam one of our patriot. Oh really? Ya. Kejap lagi aku tunjuk gambar. Si siapa ni? Abu. Aku ingat mula-mula kenapa Abu datang? Tak lebih kurang rambut apa semua. Aku cakap kenapa Abu ni sejak Ciku dah tak ada dekat apa Todak CG Sport. So Abu
beralih arah pergi ke MV. Tapi dah Rupanya aku salah orang, bukan Abu. dah CP dah pula. Ha? Abang Elok ingat dia Patriot kan? Sebenarnya Abang Elok teka sebelum ni dia apa? Dia apa? Flame Boys. Yang menang award Community of the Year season tu dia lah ambil Flame Oh Boys. iya ke? Dia dengan Azrai. si Azrai. Ya. Aku nampak Azrai time tu, tapi dia tak nampak. Sebab dia kecil ke? Dia dengan Aizat aku kenal lah. Aizat dengan Azrai tu aku kenal. Tapi ni aku tak berapa lah tu sebab aku macam blur-blur. Okay, tak apa pun tahniah. Welcome to MV. Welcome to... Aku yang cakap welcome to MV tu. Okay. Nak tanya. Yelah, korang memang lain-lain dah Islam kan. Nak kata apa yang menariknya bulan puasa tak ada apa pun, sama je setiap season kan. Sama. Tak ada apa beza pun untuk korang. Ni salah satunya season kita puasa tanpa MPL. Sebab saya pun dari season 8 setiap puasa mesti ada MPL. Ya ke? Betul. So ni salah satunya season tak ada. So rasa macam Kosong sikit kosong lah. sikit lah. Macam pelik pula tiba. Macam aku, yelah aku terlibat dengan season 9. Season 9 MPL dah start. MPL dah start. Tu. Oh, yang semua seasonnya maknanya bulan puasa ni ada MPL? Ada MPL. Ya, Serius ah? Tak pernah lagi MPL bukan dalam bulan puasa. Dari season 8 ni 9 kan? Oh ya? Aku tak berapa ingat, tapi tak apalah, korang lebih ingat benda tu kan. So, aku tak berapa nak ingat. So tak apa, kita tinggalkan tentang puasa, Ramadan dan sebagainya. But so far okay So far okay. Penuh. Pernah ada satu kali yang demam tu lah. Orang Minggu dua lepas. sehari. Satu hari. Memang tak tahan Pasal langsung. demam. Saya demam. Okay, saya 2 hari. Abang Saya nak demam. Demam. Dia datang lah demam. Saya 2 hari demam dan alhamdulillah sampai sekarang okey. Saya nak puasa penuh. Dan saya risau juga tahun ini sebab yalah saya baru lepas sakit jantung, lepas tu kena GERD, kena gastrik, segala package semua dapat kan. Aku ingat susah sebab selalu dengar orang gastrik ni susah nak puasa. Kan? Tapi aku okey je. Alhamdulillah kan. So aku rasa macam tak ada masalah. Orang gastrik ni semua bagi alasan je tu. Bagi alasan je tak nak puasa kan. Kau pun sama kan? Dia buat gastrik. Dia buat gastrik. Alright. Haru, saya masih lagi ingat season lepas bila kau datang dengan apa si Nova. Kan? Season lepas korang cakap korang punya target top 3, regular season, playoff. And then kalau kita tengok community pun semua orang cakap at that time MV adalah antara pasukan yang boleh mencabar Wamos ataupun SRG kan, dan mereka letakkan top 3 tapi sebenarnya boleh pergi lebih selepas satu-satunya pasukan yang mengalahkan SRG dekat regular season time tu MV juga kan. Apa yang jadi sebab regular season korang finish nombor 5 kalau tak silap, Middle table. ya mid table lah, maknanya 5-6 itu adalah posisi yang terakhir untuk layak pergi ke playoff. And then di playoff pula dikalahkan oleh Todak di Johor first game kan. Waktu tu memang saya ada dekat stadium tu dalam keadaan demam yang sangat teruk kan. Tapi alhamdulillah Todak menang. Alhamdulillah lah Todak menang sebab saya pergi atas nama Todak kan. Tapi apa jadi keseluruhannya tu, apa jadi Abang nak daripada regular ke? daripada regular Kalau pergi regular ke ni let's talk about MV punya performance. Regular tu kita start strong lah sebab kita kalahkan Todak dulu kot. Todak dulu. First week tu. Okay. Oh, korang kalahkan Todak first game First game. First game. Tapi first game kita orang Todak lah, tak silap saya. Okay. Betul lah Todak. Lepas tu cuma bila kita lawan siapa ya? RSG dengan Homeboys tu. Kita flop. Okay. Tapi salah satu sebab dia, ni bukan alasan tapi salah satu punca dia sebab Zeno demam teruk time tu. So tak berapa nak konsisten. Alasan lah tu. Salah satu sebab dia. Alasan lah tu. Okay. And then somehow kita menang lawan SRG. Pamos pun kita menang. And kita betul-betul yang kalah lawan apa yang kita betul-betul kalah? Korang kalah dengan bottom team. Dengan top team semua korang menang. Korang ada nickname kan season lepas. Apa nickname yang Robin Hood. Robin Hood. Kita tak konsisten lah dekat regular tu. Okay. RSG korang kalah. Kalah juga. Homeboys korang kalah. Itu adalah bottom tu at that time. Tu dua seminggu tu yang kita kalah dua tim. Yang aku tak boleh terima yang korang kalah dekat dengan Homeboys tu. Itu aku langsung tak boleh terima.
Saya pun tak boleh terima tu. Okay. Apa yang jadi? Selain daripada si Zeno demam. Oh, Bagi saya aku cakap, kalau macam bagi saya masa kita orang jumpa Homeboys tu nampak yang kita orang macam terkejut jugalah sebab Homeboys bawa play baru. So dia ubah game style. Dia bawa EXP dia. EXP baru EXP okay, baru okay. dengan yes, goal. tak sure. Gol memang dah ada. Goal Dia dah daripada awal dah ada. EXP EXP dia lah. 2 kali dia orang tukar. So bila dia bawa EXP baru, so game style dia dah berubah. Kita orang macam shock sikit lah. So at that time kita orang tak dapat recover balik. And then game esoknya lawan RST tu sepatutnya kita orang boleh menang. Tapi kita orang tak dapat recover lah. Mungkin sebab terkejut kalah dengan Homeboys kan secara tiba-tiba. Alasan yang kukuh kan. Okay, alasan yang kukuh. Okay. Tak boleh recover balik. Tak boleh recover balik lah. Sebab kita orang tengah win streak time tu 3-0. Berapa banyak kali dah kau dah bagi alasan ni? Tak ada. Ni first time kita first time lah. Okay. Sebab biasanya kita dengar juga player pun cakap benda yang sama. Rupanya coach pun sama. Okay, dekat playoff lah apa cerita? Okay, dekat playoff tu kita orang dah prepare untuk lawan Todak. Cuma boleh katakan mungkin sebab kurang experience kot player, sebab ada yang macam baru first game playoff kan. Apa? First playoff? Raf. Ni dah 2. Raf dah. Nova pun dah biasa. Raf playoff Raf dah. Todak. Todak. Lah. So masa lawan Todak tu apa yang kita orang nak game plan yang kita orang dah bagi kat player, dia orang tak dapat execute lah sebenarnya. So kan. Cuma nervous kot pasal crowd terlalu ramai ke situ. Saya boleh cakap nervous jugalah. Salah satu yang paling affected Uni lah kot. Sebab dia pun baru hari tu time Lunatics baru first time playoff kan. Lepas tu dia rehat SPM apa semua. And then tiba-tiba dapat crowd yang betul-betul Johor bagus lah, crowd dia sangat penuh Johor crowd kau-kau. So maybe tu one of the thing yang buat mental dia tak ready lah. Bila dah stage tu. Alasan lagi. Bila dah hujung series masa game 3-4 baru nampak yang team dah stable. Cuma time tu dah terlambat lah. Dah terlambat. Todak time tu dia dah ada momentum dari first second game. Todak pun bawa hujung season kan Todak bawa full line up balik. Dah tak tukar. Dia bawa apa Zaid kan. So kat situ nampak yang Todak dah improve. Tak ada eksperimen lagi dah time tu. Tak ada eksperimen lagi. So kita orang punya execution time tu tak banyak daripada Todak. Todak lebih improve lah time tu. Okay. Betul, saya setuju juga sebab dia ending regular season dia dah finalisekan dia punya squad, dia punya line up, dia punya main 5, and then going into the playoff itulah line up yang keluar kan. Mungkin dia dah ready. Cuma agak terkilan lah sebab sepatutnya at least sebab ujung series tu kalah split push, so agak terkilan, sepatutnya boleh buat lebih lah. Yang apa? Ciku Ciku push dengan Zaim. So ya, betul-betul. Memang bagus lah. Loi hantar Roger Bruno. Okay. So saya puji lah diorang sebab tu kira 3000 IQ juga lah. Betul. 3000 IQ tu ke Zaid kot. Sebab Zaid yang flank stopkan kita orang patah balik. Sebab masa tu player dah expect dah yang diorang akan split. Okay. So bila seorang nak patah balik untuk recall, Zaid dah kacau lah. So tak boleh nak recall. Tak boleh nak recall. Terpaksa jalan kaki balik. Benda dah lambat lah. Kekalahan lah. Okay. Maknanya the teamwork is there lah. Maknanya semua orang tahu apa nak buat. Okay, aku nak teleport dia pergi sana, tapi kalau dia orang recall, korang pergi kacau. Normal lah, dah rank pun kita buat macam tu kan. Maknanya dia orang dah well prepared lah. Benda tu dia orang nak buat. Apa nak dia orang buat, and then team apa yang perlu support untuk melaksanakan idea tu. That is good. Tapi end up itulah jadi. Itulah yang terjadi. Keluarlah sebagai tim yang pertama. Alright. So itu tentang apa season 14. Okay. What happened? Kita yang baru ni. Kalau kita tengok yang baru-baru ni kan, Piala Esport Malaysia. Piala Esport Malaysia. So korang juga kalah kepada Homeboys. What happened? That game. So ini yang saya tanya ni sebab waktu saya tengah live, saya bagi tahu hari ni saya podcast dengan MV. So dia orang kebanyakannya fans, community, tanyakan soalan-soalan. So saya pun take note all their questions, and then saya susun lah mana satu yang saya nak tanya dulu, yang kemudian. So ini adalah antara soalan-soalan mungkin mereka inginkan jawapan kot. Kan? So sama ada
how serious MV untuk Piala Esport apa Malaysia kan, ataupun nak try and error ke kat situ. Kita tak tahu lah. So coach yang tahu apa yang jadi kat Piala Esport Malaysia ni. Objektif kita masuk ni memang sebenarnya saya dah bagi tahu player yang kita nak, sebab saya rasa player kita orang perlukan warm up sebelum go for big tournaments. So kita anggap ni macam preparation stage untuk kita bagi diorang warm up lah. It's not, doesn't mean yang kita tak serius. Kita main habis baik kita. Alright. Cuma along the way tu maybe saya rasa masa preparation kita orang tak cukup. Tapi korang dah start awal korang cakap. Bukan masa dengan mid laner baru. Mistake-nya mid laner baru. So mistake-nya untuk kita kan dah training dah lama, cuma lepas Amal keluar tu kita orang dah ada try 1 atau 2 mid laner. Kita orang pilih 1 mid laner tu dalam kita orang training dah sebulan atau nak dekat 2 bulan. Lepas tu hujung kita orang tak ambil mid laner tu, sebenarnya rounder ni lebih kurang macam last minute juga. Sama macam last season lah, bila kita orang last minute ambil Amal. Tak apa, kita akan tanya pasal Rondel tu sebab ada topik memang nak tanya pasal Rondel kan. Tapi when you guys talk about last minute preparation tak cukup, mid laner 1 baru kan. Umpamanya 3 player baru kot. So it's a loss on ours. Umpamanya 3 player baru. Ya kan? Veldora, Wenstrong, Mel QT, yang Emal stay, lepas tu Izanami stay kat situ. Dia awak 3 baru. So masa yang Piala Esport Malaysia tu dekat grouping kan kita orang menang lawan Homeboys. 2-0. And then kita orang ke upper bracket kalah dengan Vamos. 2-0. And then kita orang jatuh ke lower bracket lawan Homeboys kalah 2-0. Oh, kalah 2-0 Kalah 2-0 So saya bercakap yang dalam untuk technical terms, diorang kan ambil player coach Indo baru dari Epang kan. Coach Indo baru. Yang saya nampak Epang tu dia pengalaman lah dekat global band. Kita orang kan tak ada experience sebenarnya. Dia daripada MDL lah sebelum ni. Sebelum ni kalau whoever daripada MDL mengingat dia orang dah ada pengalaman lah. Jester pun daripada MDL juga. Siapa tu? Dia punya assistant coach. So untuk technical term nampak yang diorang agak pengalaman dekat global band lah. Sebab kita orang masa tu first time, betul-betul first time global band, tak ada pengalaman. Nampak yang diorang agak outdraft kita orang sikit lah. Cuma itu sebahagian lah kenapa kita orang kalah. Alright. Apa yang menarik tentang global band ni? Rata-rata untuk semua tim kan hari tu adalah first experience. Kan? So apa yang menariknya bila sebut tentang global band ni, apa yang menarik? Untuk saya sebagai drafter lebih mencabar lah untuk how kita kena control berapa hero yang kita keluarkan first round, second round. Yelah, tambah lagi dia belum ada orang kata apa systematic punya kita kena kira-kira sendiri. Kira-kira kan? Sendiri lah. Kalau macam dekat MPL, kalau mungkin dia dah systematic, dia nampak dah apa yang ni lebih kan? jelas. Lebih jelas. So bagi saya lebih menarik untuk kita cara draft tu lah. And then hero pun lebih banyak kita boleh tengok daripada side team untuk lain. Players. Untuk digunakan. Compare tu kalau MPL confirm 2-3 hero ni memang akan jadi top pick tiap game. Cuma apa yang saya nampak dia dekat best of 5 je yang akan keluar hero-hero yang lain. Kalau best of 3 memang akan nampak hero sama je. Sebab setiap coach dia dah fikir jauh dah. Yang dia akan simpan hero meta kat first game. Sebab tu lah kalau korang tengok kat Piala Esport Malaysia tu, first game korang expect yang global band ni akan nampak hero pelik-pelik kan. Tapi hero sama je. Hero sama. Sebab coach dia dah plan jauh lah. Betul. Dia kalau boleh nak menang the first game. Itu dah compulsory dah. Kalau boleh menang, lepas tu second game kita cuba. Kalau menang, okay alhamdulillah. Kalau tidak, at least ada bullet lagi untuk the third game. Betul. Tapi kan kalau jadi sampai katalah final tu BO7 kan. And then game tu drag sampai game nombor 7. Agak-agak apa hero yang keluar? Lagi shock lah tengok. Dia tu best kan? Lagi shock lah nak tengok. Memang best tu. Kalau orang yang main draft tu akan lagi pening kepala lah sebenarnya. Soalan ni saya tanya juga siang kepada Mr. Simon, Bos Simon. Dia pun rasa macam best bang Lord. Saya pun nak juga benda tu kalau boleh berlaku kan. Semua orang nak tengok. Betul? Tapi itulah baru ni final pun 3-1 dah habis. Kan? BO7 kan tu? Tak. BO5. BO5 betul. Tapi kalau BO7 tu memang best tu. Katalah one day kan, ataupun season yang akan datang, bukan 15 lah, mungkin 16. Kalau kata MPL MY implementkan this global ban, you guys ready ke?
by right kalau dia bagi tahu satu season awal, semua team memang akan boleh ready. Akan ready lah. Sebab training pun akan guna global band apa semua. Ya, betul juga. Piala Esport Malaysia tak sampai 5 hari. Rasa 3 hari, 2 hari. 2 hari baru tahu yang global band. Sebab dia pun decide lambat kan, dia siap buat apa, dia Vote. bagi vote dekat Untuk community untuk Oh, dia vote dia bagi vote. Google Form. Google Form kat community untuk nak Piala Esport Malaysia ni global band ke tak? Oh, maknanya community vote untuk nak adakan global band. Oh, maknanya global band ni dibuat atas permintaan community. Yes, betul. Oh, dia tunaikan permintaan community. Bagus juga kan? Ini baru aku tahu, tak tahu. Dia ada buat vote. Oh, bagus Montun ni. Dia dengarlah suara community So what about kata player pula? In terms of orang kata player MV kan, korang sebab korang lebih kenal korang punya player. Kalau kata season 15 terus tiba-tiba keluar satu ni last minute macam mana MPL start apa 19/4 tiba-tiba dia cakap global ban. We going to implement global ban. Maybe first 2 weeks tu kita struggle sikit lah. Rasanya bukan mungkin in terms of drafting lah, tapi dari segi korang punya player, is your player is ready? Hero pool mereka cukup besar ke ataupun not all? Belum lagi. Saya rasa bukan. Tak perlu sebut nama. Kan? Tapi rata-ratanya semua player korang dah ready for this global ban kalau berlaku season 15 ataupun tak semua bang? Rasa belum lagi kot. Bagi saya bukan masalah hero pool besar tak besar. Tapi masalah masa diorang nak training yang hero diorang tak biasa pakai dekat scrim tu. Sebab ada player yang contoh mungkin 2 season lepas power pakai apa yang contoh hero yang tak meta ada jungle. Dulu Haldos kata Fedrin kan. ke dia power pakai Fedrin tapi tiba-tiba dah kena lama pakai tak main. Fedrin dah lama tak main. So kalau dia berikan masa tu ready lah. Kalau tiba-tiba Okay, faham. agak susah. Maknanya untuk player adjust pro lah. player ni bukannya tak boleh main. Semua hero dia orang boleh main. lah. Cuma perlu bagi masa untuk dia orang train balik. Train balik. Betul. Asah balik dia orang punya skill. Yalah kadang-kadang dah lupa terus kot. Ini nak ambil skill 1 ke skill 2 mula-mula kan. Sampai ada benda kan adik tu pun tanya. Sebab dah lupa. Lama tak main. Bukan benda tak pernah main kan. Okay. Faham. Let's put things kan. So itu tentang global ban. Okay, let's go. Kita dah berapa minit dah? Oh, baru 20. Lambat lagi. Macam dah lama. Macam dah lama? Tak adalah. Baru 20 minit. Saya cuba nak buat dalam 1 jam. Kita buat dalam 1 jam sebab lagi pun malam kan. So, ngantuk juga ni. Kan? So, okay, let's go for persiapan season 15. Kan? Season 15. Baru di-announcekan baru-baru ni. And korang ada pergi ke Infinix punya press conference baru ni? Saya pergi dengan Resvin. Kita nampak, kita jumpa hari tu. Saya nampak Abang Lot. Tapi Abang Lot busy cakap dengan orang lain kan. Mana ada saya busy. Saya pergi sekali ni saya duduk je. Saya tak berjalan-jalan pun. Korang tak tegur aku pun. Abang Lot dikelilingi orang. Saya tengok dari jauh je lah. Saya tak lama tak jumpa dia orang kan. Saya dengan tu hari keluar masuk hospital, lepas tu dengan ni apa semua kan. Lama tak keluar kan. So bila jumpa balik kawan-kawan apa semua rasa seronok lah. So dah dulu lah sembang apa semua. So dia orang pula dengar kita pernah sakit, datang tanya khabar. Best lah. Itu yang something bila pergi event-event macam ni kan, itu yang bestnya kan. Tapi kalau tu lah. Alright, bercakap tentang Infinix punya apa press conference tu hari kan. Dah dibuat announcement yang kita punya season 15 venue adalah Stadium Juara. Untuk pandangan korang lah sebagai coach, okey ke venue? Ikutkan lagi better daripada season lepas lah sebab dia besar kan. Lepas tu penonton pun boleh nampak sebab dia ada beberapa tingkat untuk tengok. Correct. Fans nampak. Itu yang bagi saya bagus lah. Cuma yang tak bagusnya jauh dengan gaming house MV lah. Sama lah. Sebelum ni Banyi dekat lah sikit dengan Serdang. Tapi Serdang tu first season okay. Second season dah macam tepu sikit. Dah macam bosan. Orang pun tak ramai. Kan? Cuma dekat apa Bukit Kiara. Mount Kiara. Mount Kiara, Bukit Kiara. Kan? Mount Kiara Stadium Juara ni best, besar. Tapi ada juga orang komplain tentang no public transport. Macam korang sekarang ni transport datang ambil ke atau sendiri sekarang ni? Sekarang dah lama dah berapa season dah tak di provide. Oh ya? Kalau dulu dia datang ambil hantar kan? betul. Sekarang sendiri Betul.
Montun. Tak ada. Apa ni Montun? Zaman-zaman saya ni dia punya macam diraja tu. Kan game katalah pukul 1 kan. Pukul 10.30 dah transport sampai dah. Betul. 11 dah sampai kat venue. Dia ada holding room kan. Lepas tu dia bagi makan apa semua. Dia jaga sebab kalau dia bagi sendiri mungkin kita terlambat ke apa kan. Satu lagi saya suka Stadium Juara sebab holding room dia lebih better. Last season macam tak ada holding room sebenarnya. Oh ya? Macam duduk tempat fans je. Oh ya tak ya juga duduk atas. Dia tak ada holding room. Yang ini ada holding room. Lepas tu dia punya player room pun sebelah stage kan. Stage kiri kanan dia. Boleh nampak apa fans boleh nampak. Itu adalah kali pertama kot yang dia transparent. Dia buat transparent sikit. Kaca. Kan Stadium Juara lah start. Itu season 11 11. Satu season je. Satu season je. 11. So now we are sebab back. 12 dah ke stadium dekat Bukit Jalil tu. Bukit Jalil. Lepas tu 13-14 Serdang. Okay. Bukit Jalil tu apa nama stadium Stadium Saya pun dah lupa. Abu? Abu. Ajuat. Cik dia pun tengok belakang. Ajuat kan? Lupa tu. So itu tentang venue. Venue so no hal lah. Untuk korang. Yalah hantarlah peduli apa. Mana pun janji tim aku menang. Betul tak? Alright. Tapi so far apa yang saya nampak dekat season 11 final pun saya pergi. Stadium Putra. Betul. Stadium Putra. Sebab waktu tu final pun saya pergi. Todak lawan SMG Siapa kalah 4-0? kau ada kan SMG time tu? Oh, ya. Kau SMG kan time tu? Kena bantai lah Malot. Kan 4-0? Tak boleh buat apa. Ya, betul tu. Ini geng yang kena belasah. Time tu. Time tu saya pun bukan ahli todak pun. Saya datang sebagai penyokong, support. Masuk lambat. Tapi crowd gila time tu. Tapi saya pun datang. Ya? Saya tengok SMG ke 4-0. Saya kecewa kan. Saya bantai-bantai Haru. Saya datang dengan rain lah time tu. Red carpet. Red carpet saya datang dengan rain. Tak silap Rain jadi panel time tu. Panel tak silap saya. Ada. Kita orang jadi panel juga. Untuk final tak pasti saya ada. Pedih ni Ada. ingat balik. Pedih tak apalah benda kita nak ingat kan. Tapi yalah season ni ada peluang untuk nak balas dendam. Itu pun kalau dapat. InsyaAllah saya pastikan. Okey, itu pun kalau dapat. Alright, itu tentang venue. Ada juga tentang apa dia panggilnya format. Format untuk regular season tidak ada apa-apa perubahan. Tapi untuk playoff ni, aku tak tahu korang tahu ke tak tahu ke, playoff ni ada 2 fasa. Fasa 1, fasa 2. Sebab siang tadi saya tanya dengan Bos Simon juga, dia pun mungkin tidak ada apa-apa idea lagi. Kan? So, aku nak tanya kat korang lah sebagai coach. Korang dah ada dapat briefing ke daripada Montun? What is this fasa ni? Mungkin untuk viewer kan, korang boleh bagi tahu. Tapi saya tak sure dia dah bagi tahu viewer belum. Tapi tak apa tak apa. Sebab benda ni keluar selepas raya. End of the day, benda ni kena bagi tahu juga kepada netizen ataupun ke community so that they knows. Oh macam ini rupanya. Tak ada masalah pun kalau kau bagi tahu, lepas ni saya buat juga konten bagi tahu juga. So dia akan buat 2 part. Okay. Habis regular season, minggu depan tu first part. Habis regular season, fasa berapa hari rehat? 5 hari lah kot. Oh. Dia terus. Kira minggu ke-7 tu playoff first. 6 minggu. Minggu ke-6 habis, minggu ke-7 terus playoff fasa 1. Ya. Bapak Saya rasa tu yang untuk part team yang play in tu kot, yang bukan yang tak main, maybe yang upper bracket je lah. Okey, betul. 3 akan lawan dengan 6, 4 lawan 5. Tu akan Maknanya first game 4-5, lepas second game 3-6. Akan main 5 hari lepas habis regular. Tak silap saya. Okey. Kemudian, 2 game itu saja untuk fasa 1. saya rasa lah, saya tak sure. Lepas tu pemenang maknanya pemenang 4-5 ni akan berhadapan dengan nombor 1. 3-6 ni akan lawan dengan nombor 2. So itu pun dalam fasa 1 juga. Itu fasa 2. So fasa 1 ni memang untuk yang play in tu. Play in saja. Play in saja. Oh. Maybe 1 game 1 hari lah kot. Dia buat Sabtu Ahad je. Maknanya minggu ke-7 tu akan nampak 2 tim lagi out.
So tinggal 4 tim lah untuk yang playoff sebenar-benar. Nombor 1, nombor 2 dengan 2 tim lagi yang menang play-in ni. Yes. So sebenarnya playoff tu yang 3 minggu selepas tu lah. Playoff sebenar. Selepas fasa 1 berapa lama 2 rehat? minggu. 2 minggu. 2 minggu. Minggu kedua tu weekend tu baru lawan yang fasa kedua. Oh, so tak adalah ni sangat pun. Cuma diawalkan sikit yang play-in tu. Betul. Supaya Asingkan lah play diasingkan. Okey. Sebab sebelum ni play-in juga macam di Johor tu hari kan. So macam play-in terus. Lepas tu korang pergi satu game je. Lepas tu kita balik. Tak adalah balik. Lepas tu terpaksa jadi penonton lah untuk the rest of the 3 days kan. So kalau macam ini dia buat awal. So untuk next 2 weeks 4 tim tu je lah yang sebenarnya perlu ada kat situ. Saya rasa kat sini dia akan bagi lebih untuk orang target upper bracket lah. Supaya boleh simpan 3 minggu. Upper bracket. Huge advantage lah untuk tim Oh ya tak ya juga ah. Yang nombor 1, nombor 2 boleh rest lama. Prepare 3 minggu. Dia boleh buat. Okay, preparation dia lagi gempak ah. Supposedly lah. Tapi kalau kata tiba-tiba dia dah ada 3 minggu, lepas tu dia kalah turun lower bracket. It's okay. Still okay. Ada 2 nyawa. SRG turun bawah. Lepas tu champion juga. Todak kalah kat SRG lepas tu. Itulah pasal. Tak apa, kita jangan kenangkan apa benda dah lepas tu jangan dikenang. Kan? Tapi nombor 3 tu tak? It's okay. Dia macam mana pun dia tetap nombor 3 kan. Dalam dia apa orang kata eksperimen kan, sampai kena kecam teruk kan. Aku yang tak terlibat dengan eksperimen tu pun aku pun kena kecam kan. Nak buat macam mana kan. Tapi itulah nombor 3 kan. Nombor 3 yuk, nombor 3. tak season ni aku tak tahu lagi ya. Nanti kalau dah dapat nanti baru kena. Nombor 3 boleh bangga apa? Nombor 3 lagi sakit lah balak daripada nombor lain. Selangkah lagi WC. Tak apa. That particular orang kata apa, kedudukan tu dengan eksperimen dengan player macam berbaloi lah nombor 3. Kita kena tengok the struggle yang daripada awal tu. Betul. Tapi kalau kata you already have a very solid squad and then kau dapat nombor 3 memang sakit hati lah. Betul. I agree on that. Alright. Okay, itu tentang playoff. So saya juga dah dapat jawapan hari ni. Lagi sekali kita recap sikit tentang playoff tadi. Playoff regular season 6 minggu. Masuk minggu ke-7 terus fasa 1 which is play-in dulu. 4 lawan 5, 3 lawan 6. Pemenang akan terus pergi ke fasa 2 which is 2 minggu selepas itu. Dan di mana playoff juga akan dijalankan di Stadium Juara. Tak silap saya semua playoff. Stadium Juara lah. Semua playoff dekat Stadium Juara je. Stadium Juara. Regular season pun situ, semua situ lah senang cerita. Kali ni tak ke Johor lah. Tak ada ke Johor. Kan? Dia bercakap tentang Johor, saya tanya juga itu hari Montun kan, waktu tu lah. Kata, kenapa tak adakan apa playoff ni? Setiap kali playoff je luar daripada KL. Kan bias kan? Dia kata memang ada perancangan, tetapi playoff yang M series. Dia orang cuba nak buat yang M series. Tapi untuk M series maknanya M7 lah. Ujung tahun lah. Kan? So tak tahulah, itu perancangan, belum confirm. So minta maaf lah Montun saya spill sikit apa yang awak cakap itu hari kan. Itu je. Alright. Kita juga dipahamkan dekat Infinix punya press conference tu, Infinix GT20 Pro akan menjadi official phone untuk MLBB MPL season 15. Ganti ROG, yes. Ganti ROG. ROG berapa season? 2 season tak silap. 2 season. Sebelum tu semua iPhone. iPhone. Kan? iPhone. So ROG dah 2 season. Ini kali pertama Infinix GT20 Pro. Sebagai coach, korang ada pakai Infinix ke? Dah diberi. Oh, dia orang bagi. Setiap tim dapat di-loankan 5 Infinix. Oh ya. Betul. Tapi di-loankan lah. Di-loankan. Nanti dah habis kena pegang balik. Okey lah. ROG semua tim kena beli. Sendiri. Oh, ROG kena beli. So Infinix dia orang bagi. Dia bagi. Bagi pinjam. Bagi pinjam. So how is the performance? Obviously player perlukan masa nak adapt lah sebab phone baru kan. Sama macam bila daripada iPhone ke ROG pun ambil masa. It takes time. Tapi kalau kita nak complain apa pun, sebab MPL page pun memang dah guna satu season atau Infinix. Dia guna Infinix. Last season pun dia guna Infinix juga. So if they can do it, why can't we? Okay. Indonesia
Tak pasti. Indonesia dia sponsor ML. Season ni MDL, sorry. MDL dia Infinix, MPL dia still Samsung. Oh, Samsung. Masih Samsung MPL dia. Banyak ada tak dengar daripada player-player mengatakan macam susah sangat lah nak pakai benda ni. Dah bagi masa dekat sebulan. Berapa bulan dah training dengan Infinix ni? 3 minggu lah. 3 minggu. Maknanya lah. nak masuk seminggu, 1 bulan dah ni. Nak masuk 1 bulan. Ada tak yang masih lagi komplain macam susah? Masih lagi tak membiasakan diri? Tak ada dah? Awal-awal je lah kot. Awal-awal first 2 lah. weeks tu lah. Memang dengar banyak komplain. Button susah tekan apa semua. Benda ni panjang kan. Dia lain sikit dengan ROG. So diorang punya jari tu macam tak adjust lagi. So benda ni sebab saya rasa netizen perlu tahu, community perlu tahu pertukaran perubahan even device juga sedikit sebanyak akan mengganggu prestasi. Ada efek. Kan? So malah ni mesti sebab Sky cakap pasal Samsung tu kan. Okay, go ahead. Tapi memang betul apa, memang bagi pro player dia perlu masa untuk adapt. Sepanjang saya nampak minimum perlu macam dalam 4 hari lah. Atau 5 hari untuk A week lah. A week lah. Ini dah 1 bulan rasanya semua dah okey dah kot. Kan? Saya baru nak tanya, ada tak korang spend duit untuk beli ke apa ke? Ni baru saya dapat tahu. Maknanya dah ada dah di loan kan oleh Infinix. Kita beli satu je lah untuk player ke-6. Kita ada satu sub. Kalau team yang ada 2-3 sub, maybe perlu spend. Mintalah korang belikan untuk coach 2 assistant dengan ni manager. Kita dah pakai ROG yang dah dibeli sebelum ni tu. Oh, okay. Itu dah jadi hamilik kan. Sebab itu dah beli kan. Okay. Bagus juga sebab korang bukan naik atas stage pun. Naik stage tapi bukan sebagai pemain. Alright. So itu tentang apa kita punya press conference. Baru-baru ni kita juga dikejutkan dengan berita yang agak baik untuk e-sport, which is collaboration SRG OG. Kan, which is a very big news lah. Ini sangat-sangat big news. Dan saya rasa benda ni juga boleh orang kata apa, menarik minat sponsor-sponsor lain untuk mencari tim-tim. Mana tahu mungkin MV juga dalam radar beberapa pasukan ataupun sponsor-sponsor ke. Wallahualam, kita tak tahu kan. Tapi harapnya ada lah nanti. For you guys, saya tak tahulah sebab kalau kata ada manager ada kat sini kan, kalau ada Koga kat sini mungkin dia boleh jawab kan. Tapi kalau korang boleh jawab, boleh jawab. Kalau tak nak jawab, tak payah sebab mungkin ni PNC. Is there any orang kata apa big names ataupun sponsor untuk MV selain daripada, masih lagi MBI depan? Masih lagi MBI. So ada apa-apa sponsor ke yang boleh reveal ataupun langsung tak nak reveal? Korang dah reveal dah, korang punya line up pun dah reveal. Benda bagus, apa salahnya berkongsi kan? Baju pun dah release dah. Oh, baju pun dah release. Tak photoshoot. MPL dah release kan baju kita. Okay. So adalah new sponsor. So kita ada Monster. Oh, Wonder ada sebab tu abang nak dapat oleh-oleh tu. Oh, letak je lah kat sini, bagilah orang nampak benda boleh, tu. Boleh. Kan? Kita ada guys, kita ada sebenarnya apa dia? Boleh juga. Sebab dia bawa dia punya sponsor punya air kan. So let's show, sebenarnya dia bawa satu carton guys. 24 tins. Kan 24 tin. So tak adalah kita letakkan semua kat situ. We will put few depan ni. Wah. Okay, ini adalah Dre. Energy drink. Ya, ini adalah Dre. Okay. So we have Monster. Ini baru deal yang baru lah. Sebenarnya habis season hari tu, playoff hari tu dah bercakap lah. So baru lah. Alright. So apa lagi? But since SRG OG ni, saya keen to know semua team punya sponsors. Boleh highlight lah benda ni. Bagus apa? Untuk korang punya fans juga tahu kan. Oh, maknanya scene kita pun makin berkembang. Sponsor pun dah mula masuk. So this is something orang kata positive things. Kan? Kalau dulu senyap kan, bila dah beli jersey baru tahu. Kan? Sekarang why not kita share. So selain daripada Monster, kita of course ada MBI. And then we have Aeon also. Aeon Mall ataupun Aeon Credit ni? No. Aeon Retail. Wow. And mana punya?
Mana punya? Oh memang HQ punya. Oh dia tak adalah apa Shah Alam ke tak Bangi ke tak ada. Aeon Retail lah. Then, What kind of collaboration is that? Aeon Retail dia bagi apa voucher ke ataupun some sort of ada involve several things exchange lah. Like okay, we do something in for kind. them and then they doing something for us. Okay, good things. And then Pasal saya pernah juga benda ni pernah terfikir macam Tesco dululah saya pernah cakap dengan Tesco apa semua. Kalau dia orang bagi sebulan setiap bulan 5,000 ke 10,000 voucher pun untuk untuk 6 bulan berturut-turut kan kita boleh beli banyak barang-barang tu. Kita boleh promote letak Tesco depan ke still good deal apa? Worth apa? Untuk kita nak bawa nama dia orang kan. So kalau dia orang sponsor macam voucher, they didn't lose that much pun. Ya. Kita beli barangan kan dia orang. End of the day kita beli juga barang dapur dan sebagainya kan. True. So why not kita gunakan duit apa voucher tu kita beli kat dia orang ke apa ke. It's one of the thing lah. Okay. Aeon Retail. Good. That's two yang big lah for. Okay. So inilah orangnya yang pergi dapatkan semua ni. Alhamdulillah dia membantu. Dia membantu. Okay nampak. Alright. So tahniah juga untuk Monster Wishes. Maknanya JC kali ni lebih menarik lah. Banyak lah patch-patch kat situ. More sponsors lah. Tambahan sponsors. Alright. JC saya size M. Boleh. Saya dah kurus. Dulu XL. M sekarang? M slim fit saya pakai sekarang ni. Yang ini M slim fit nampak macam tak slim. Maknanya saya lagi kurus. M slim fit. Alright. So tak apa kita pukul berapa dah sekarang ni? 11:57. 40 minutes lah, 45 minutes. 40. Cun. Okay. Tentang preparation. Baru kita nak pergi masuk dekat team pula. Sepanjang daripada off season tu hari sampai ni, how is the training going on? Your training method lah. Selepas boleh katakan gagal untuk mendapatkan your targeted position, and then you guys started training balik, kan? How is the training method? Sama saja korang buat ke ataupun ada perubahan sikit ke, kan? So lepas kalah playoff tu, kita ada brainstorm juga like apa problem dia semua kan. So kita agree yang one thing is consistent on mental side kot. Keyakinan diri tu juga. So what we're trying to do during off season is kita try libatkan player dengan lebih, bukan just in game je, lebih banyak keluar ke dunia luar. Alright. So we doing a lot of CSR punya, charity service punya things. CPR? CSR. Oh CSR, okay. CPR lain malah. So contoh kita baru-baru ni do event yang kita buat is kita ada pergi ke rumah anak yatim dekat Gombak. Ini sempena bulan puasa ke? Tak. Tak. Januari. During Januari kita ada pergi. And then bulan puasa ni kita ada time bulan puasa. Before. Sebelum start bulan Ramadan kita ada pergi ke untuk gelandangan food for homeless. So kita biar player merasa macam mana interact dengan orang lah, supaya ni one of way yang kita orang rasa boleh build confidence diri dia orang untuk cakap apa semua. So it's good experience for us lah. Selain training, normal training hours biasa. Dan benda ni berlaku sebelum bulan puasa tu hari. Okay, so siapa yang kurang bercakap dalam tim sampai perlu buat benda-benda ni? Ada several player yang dia memang dunia dia game je. So kita try involvekan ke luar lagi. Dunia luar. Society lah. Sebab dia macam nak dekat dengan macam atas stage tengok fans pun macam dah goyang lah. So bila kita nampaklah perubahan dia dekat ni, bila dia mana taknya sekarang ni itu hari aku tengok player Monster Wishes kalau dapat mic bukan main lagi dia orang punya apa spiciness. Dahsyat. Martizi time tu, Raf kan dapat mic. Panas budak ni. Itu yang pandai bercakap. Itu yang pandai bercakap. Maknanya yang tak pandai bercakap Uni. Uni Zeno. Kita try involvekan dia untuk tambah confident diri bercakap. Macam Nova boleh sebab itu hari sampai podcast pun dia datang. Betul. Itu sebab saya nampak macam kalau kata ada lagi daripada tu Uni, Zeno, Rexwing. Dia lagi dahsyat. Dia kalau boleh jadi model MV. Rexwing dah. Okay. So alhamdulillah lah. Lepas kita buat few activities tu, kita nampak yang diorang lebih confident lah untuk interact. So kita harap diorang tak ada masalah untuk on stage apa semua nantilah. Okay. But talking about
apa tadi mental antara benda yang ganggu juga season 14. Korang ada Rebecca. Dan kita juga pernah berorak pasal Rebecca ni dalam podcast kita season lepas. Kan? And Haru sendiri bagi tahu keberadaan Rebecca tu sangat-sangat membantu, especially dekat Snapdragon. Betul. Season apa lepas tu kan. Korang punya orang kata very good run dekat Snapdragon tu. And then apa jadi? Rebecca berhenti ke? Tak, dia season lepas dengan kita. Dia memang dah bagi saya dia improvekan banyak dari segi confidence dia apa semua ni. But somehow it just doesn't tak cukup untuk just dapatkan bantuan daripada one-on-one macam tu. Okay. So that's why we try to think others benda yang kita boleh buat lah. And then season ni unfortunately Rebecca dia dengan team Valorant RRQ dekat Korea. Wow. So she's staying there. Dia ulang-alik Malaysia. Memang Korea. dia ni dikenali dalam kelompok dalam dia, community e-sport ni Dr. Rebecca is one of few sport psychology traditional sport yang famous sebab dia dah join Olympic apa semua on badminton, karate apa semua. So dia try venture ke e-sport and then sekarang dia expand ke Valorant Korea. Di Korea. Dia orang memang bootcamp dia orang kat Korea. And so untuk MV pula ada ke tak ada untuk your season lepas pengganti? Dia ada bawa intern dia. Okay. So season ni intern dia akan bersama dengan kita. Sambil tu akan di observe oleh siapa nama intern tu? Kalau boleh share lah. Kita panggil dia Dex. Lelaki. Perempuan. Oh perempuan. Gaming House korang kat mana? Tak, tanya lepas raya nak datang, nak beraya. So with Dex it's something new juga. Dia bukan macam Rebecca. Tapi dia ada buat, dia is more to panggil Dex more to apa? Performance coach lah lebih kurang. Saya boleh cakap yang penambahan coaching staff baru lebih kepada performance coach. Ya. So dah ada head coach, dah ada assistant, dah ada analyst. Lepas tu dia performance coach pula. Dia bagus dari segi dia nak keep on track lah. Kita dia outside mata luar lah. Bukan inside the games. Kalau macam saya kan lebih kepada technical terms. Tapi kalau Rebecca betul-betul outside punya performance lah. Dalam communication, mindset semua. Tapi macam kita punya topik kan, bila aku nak masuk satu lagi the next one kan, korang dah masuk. Senang aku nak kata Zaz. Sebab bila kita dah memang the next topic saya adalah we're gonna talk about the coaching. Kan? Apa cabaran untuk korang dua sebagai local coach? Sebab saya rasa sekarang ni team yang ada local coach pun dah tak banyak dekat MPL ni. Kan? Todak, lepas tu MV, JP Niners mungkin. Kan? JP Niners kita ada kat sana. Tak announce lagi? Belum lagi kot. Okay. Kita jangan announce lagi lah. Lepas tu SRG, Akadia import coach, Vamos import coach, Homeboys import, Red import, Aero import, DX import, Ocean Black Import. Ocean. Import juga. Todak MV local. Tak banyak lah. Saya rasa coach Malaysia ada dalam 5-6 je tinggal. Ada 7. Ya sekarang rasanya 3 tim je kot campur JP, MV dengan Todak. Tak. Tapi ada lokal lah. Kalau kata lokal saja 2 tim je lah kot. MV dengan Todak je lah. Kan MV dengan Todak season lepas dia ada full line up local player. Kali ni dia tukar sikit. Masing-masing ada satu import. Let's go. Coach local pula. Let's fight macam tu. Okay, sebagai local coach lah kan. Apa cabaran yang korang sedang hadapi ataupun dah hadapi dan bakal hadapi untuk upcoming season dengan berhadapan dengan coach-coach daripada luar negara ni? Kalau saya punya personal cabaran, yes. Saya baru habis study. Okay. Baru habis degree. So sebelum ni macam tryout ke ataupun half season MPL memang saya ulang-alik lah daripada universiti dengan MPL. Okay. So itulah saya punya personal cabaran lah. Sejak dari season
8 lagi saya masuk memang saya part time. Part time. Part time. So ni saya harap first season saya yang full time boleh bagi impact lah dekat team. Okay. Itu cabaran dari segi orang kata sebagai part time full time yang nak travel sana travel sini. Tapi maksud cabaran saya adalah dari segi knowledge, dari segi knowledge import. Adakah mereka memang mempunyai knowledge yang tinggi kan? Yang korang rasa macam aku macam kurang lagi ya. Ada je benda yang dia orang boleh counter in terms of drafting, in terms of rotation ke, in terms of apa sajalah, ataupun korang rasa sama je bang, tak ada apa beza pun. Kalau my personal opinion, dia depends on experience juga. Sebab kalau nak cakap macam contoh Coach PH bagus, ada juga yang Coach PH datang Malaysia tak bagus. Yang ada yang certain team juga kan sebelum ni. Okay. Kalau nak cakap Indo pun ada juga yang tak bagus, ada yang bagus. So bagi saya macam based on person tu sendiri lah dengan dia punya experience. Okay. Kalau experience dia banyak dekat tim besar, bagus lah. Banyaklah knowledge dia. Dia pun boleh share knowledge tu dengan tim-tim yang dia dah masuk. Okay. And then tim-tim sebelum ni. Haru pula. Bagi saya contoh macam coaching staff yang dari luar ni, dia lebih banyak network untuk discussion dengan coach dari negara diorang sendiri bila diorang ke sini. So they have a lot. Contoh compare dengan kita sini adalah kurang coach. And then kita tak ada nak discuss juga sebab kita compete sama sendiri kan. Okay. Internet MPL kan. So kalau yang coach dari luar ni datang ke sini, dia boleh hadir discussion juga dengan daripada luar, daripada negara diorang sendiri. Dia boleh lah tanya certain things kan. Contoh kalau kata dia boleh review dia punya game dengan different coaches. Korang tolong tengok kan aku punya draft okay ke? Aku punya player ada certain more or less macam tu lah. Diorang boleh discuss sesama dengan countryman diorang lah. Yalah, kau nak discuss dengan siapa? Kuja kata tak payah kau discuss dengan aku. Lepas tu kau nak ilmu aku. Kan? Lepas tu kau nak discuss dengan siapa? Sepul. Dah kompetitor. Macam mana nak bercakap? So it's a bit hard for local coaches untuk ada discussion among coaches lah. But what happened kalau kata bagus juga, korang tak ada ke buat networking dengan coach-coach di luar? Oh ada. Contoh ini something yang new lah, saya bertanya dengan coaches kan. Bantu kita orang Resvin lah, dia punya connection with outside coaches memang tinggi lah. And then Sora juga sebab dia pernah saya pernah coach RSD sebelum ni. So banyak discussion dengan head coach Panda dari STPH. Okay. Contoh RSD dia ada 3 negara kan. Diorang normally akan ada every week ada internal review lah sesama sendiri. Itu dulu. So adakah benda tu masih lagi diteruskan? Contoh sekarang ni korang dekat MV kan, macam season lepas result tak berapa nak bagus, tak achieve the target kan. So ada tak pernah orang kata ambil inisiatif untuk bertanya dengan coach-coach di luar kan, sedikit sebanyak mendapatkan pandangan dia orang pula what goes wrong kan. Mungkin apa yang dia orang cakap tu mungkin tak betul 100%, tapi sekurang-kurangnya dapatlah idea dan sebagainya. Kan kita orang kata tak adalah nak kata ego, kata taklah aku rasa aku je betul kan. Kan sebab benda ni kalau tak discuss dengan orang luar kita pun tak tahu. So benda tu masih lagi ongoing ataupun tak? Dia kalau off season senang kalau kita nak discuss benda-benda ni. Bila on seasons macam kalau dia orang pun sibuk. Dia orang pun busy, sibuk juga. Kita pun busy. Selagi ada connection tu memang kita orang akan tanyalah. Betul. Kalau connection tu pun dah terputus, dia pun busy. Macam mana team pun tak sama, dia orang tak ada kewajipan pun nak tolong pun agak susah. Saya rasa kan kalau benda ni kalau kata kita betul-betul rapat, sibuk macam mana pun kalau kata setakat 10-15 minit nak borak dengan dia, nak dapatkan something lah, rasa tak ada masalah kot. Dia pun nak juga bantu kita. Kita pun kalau kata worst come to worst, mungkin dia pula kata tim dia pula hari tu gagal ataupun kalah kan, yang dia rasa macam tak masuk akal kenapa tim aku kalah, dia pula telefon korang tanya what goes wrong, kau tengok kejap kan, just bagi roughly idea lah, sebab nak tukar-tukar pendapat kan. So kalau kata benda ni berterusan rasanya bagus. So the networking still kena berjalan lah, sentiasa kena berjalan. Bukan bila rasa macam aku tengah lose streak ni baru nak tanya kan, baru nampak kawan. Kalau tidak tengah-tengah menang kan kawan pun hilang. Macam kita tengah berduit cuma kan tak berduit mula telefon dengan kawan apa semua macam tu lah lebih kurang. Alright, itu tentang cabaran sebagai korang coach. Sekejap, aku dah tak pakai cermin mata.
Okay. Saya ada tengok posting tentang korang punya roster. Korang adalah antara tim yang ketiga kata silap yang reveal korang punya roster. Selepas Vamos dan Aero dan MV reveal. Menariknya di situ kita nampak one import which is hilang full local. Roundel full local hilang dekat situ dan Martizi tidak kelihatan. What happened? On Martizi. Martizi dulu. Kenapa Martizi tak dikekalkan? Todak jual mahal sangat. Pula dah. Tak ada gerak-gerak. Oh yelah, Todak loankan dia pergi ke MV season lepas. Lepas tu dia jual mahal. Lepas tu MV tak ada duit nak beli. Tak ada lagu. Dia nak sambung study. Tapi betul. Malaysia sejak kes Warlord bila kata sambung study tak boleh pakai. Tapi dia betul-betul dah dekat. Tak boleh pakai. Sebab aku tahu dia macam mana aku nak cakap Martizi main next season. Tapi bukan ke MPL lah. Dia main MAL. Betul. Tim mana tu nanti tapi dia dah cakap kat saya juga sebelum dia masuk apa semua tu, dia cakap dia main untuk sebab online. Dia orang boleh terima untuk training online. Training online. Tapi game dia kena offline juga. No. ML online. ML online ke? Peringkat awal. Playoff saja dia so, ni. One week untuk offline still okay. So in a way dia boleh continue pursue dia punya asas foundation lah. Okay. For a year. Tapi aku kalau sambung study ni aku tak. Tapi ni real. Dia memang dah sambung dekat UTM. Okay. Real. Sebab kita dah tanya lagi sekali. Okay. Nak ke dengan kita, tapi time tu dia dah masuk apa semua. Then it's fine. Saya cakap pentingkan study dulu. And if come to worst, study dah dia nak backup apa semua. Alright. So tadi awak juga cakap Roundel lah. Kita ambil Roundel adalah pilihan terakhir. Last minute juga. Pilihan terakhir ataupun last minute? Last minute. Dia macam buah bergolek datang tiba-tiba. Roundel daripada mana ni? Alter Ego. MPL ke MDL? Dia pernah main last season di MPL. Oh, okay. So how do you guys get him? Siapa punya scouting ni? Dia ada funny story dia. Okay, ceritakan. Kita nak dengar tu lah funny story. Boleh kot? Boleh. So from January apa semua kita try out dengan several player juga. Dari apa semua we try out semua. And then during one scrim ni kita tengah try out dengan mid laner lain. Kita tengah lawan tim Malaysia lain juga. Okay. Tim Malaysia tu tengah try out rounder. Somehow somewhere habis scrim tu, manager AE PM saya berminat tak nak try out rounder. Saya tak balas lagi. Sampai malam saya biar dulu. Tapi rounder ni dia pergi PM Uni pula dekat IG. Okay. Lepas dia beritahu saya. So saya cakap kat Resvin, saya bagi pass dia nombor manager AE tu. Saya cakap okay lah kita try out. And then after few days apa semua kita rasa dia klik dengan kita dan kita memang terus decide je lah ambil dia. Dia tawar diri lah sudahnya. Dia tawar diri and kita bila dah main dengan kita rasa dia compatible lah. Compare to several yang kita dah try out, dia memang a better choice lah. Korang punya session try out lama dan juga kan? Almost 2 months. 2 months. Kita dah hampir 90% dah yang certain player tu. Mid laner lain. Daripada luar juga. Luar juga. Indonesia, Filipin? Filipin. Filipin. Okay, tak perlu sebut nama lah kan. Bagi kita kalau kata tryout yang kita tak ambil ataupun tak lepas, memang kita tak reveal nama. Sebab benda tu mungkin bagi kita mungkin okey, tapi mungkin untuk player, masa depan player tu nanti orang ingatkan dia tak lepas lah. Bukan tak bagus. Dia bukan tak bagus. Dia bukan tak bagus, mungkin tak sesuai dengan round dia lebih compatible dengan cara kita. So kadang-kadang orang tak faham. Alright. Itu tentang Roundel kan. Yalah, aku ada tanya kenapa perlu perubahan ni. Tapi itulah jawapan dia, Martizi sambung belajar. Tak boleh guys, tak boleh. Ini aku memang tak boleh nak terima. Tapi ya, walaupun dia betul dia sambung belajar kan, mungkin dia sambung belajar sebab mungkin dia tak dapat sambung bermain dekat MV kot. Tak? Tak juga. Yalah, bila Todak letak satu harga, lepas tu korang macam
ini harga tinggi lah tak nak beli. Lepas tu dia pun fikir pula. Tadi saya gurau je pula. Tadi saya gurau. Lepas tu dia pula fikir, ini kalau kata MV tak beli, aku nak buat apa? Aku nak main kat mana? Baik aku pergi sambung belajar. Saya gurau je tadi awal. Aku dah nampak dah. Ini cerita korang kan. Tak apa. Alright. Untuk season 15 dengan korang punya line up dah confirm lah. Hanya satu perubahan. So korang dari segi coaching staff, manager kita ada Ajwat. Lepas tu ada head coach Haru, assistant coach Sora, Rexwin sebagai analis. Ini coaching staff management. Lepas tu player korang ada Martizi diganti oleh Roundel. Lepas tu ada Uni, ada Subway, jungler, sub. Lepas tu ada Nova, Raf, Ini Zeno. Ada 6. No more changes. Kita stick dengan 6 dulu. Okay. Ada lagi apa-apa player dalam radar tengah tryout ke apa ke, mungkin nak bawa masuk week ketiga ke? So far tak ada. Okay. Dengan line up ini, how confident you are? Sebab season lepas aku tanya, korang cakap top 3. Season ini dengan line up ini, sebab dan korang juga dah tahu dah semua roster tim-tim atau your opponent. Official belum keluar lagi, tapi korang confirm dah tahu line up tim-tim lain. So looking at this two, how confident you are you can finish at which stage? Nombor berapa dekat regular season and playoff kali ni? Season lepas tak jadi. Tebak tak kena. Tebak orang kata Indonesian. Tebak. Tebak. Since season lepas kita fail untuk capai konsistensi throughout the season tu. Alright. Kita ada power tapi kita tak cukup konsisten untuk menang semua. Dan penambahbaikan milioner baru ni, saya rasa target kita orang kali ni memang EWC lah, top 2 lah. Memang kita akan all out. Top 2. Okay. sebab macam bagi saya memang sebelum saya masuk MV, saya cakap dengan Alan, rasanya top 6 je. Dia boleh pergi. Saya jujur lah, realistik. Tapi bila tengok untuk first before season ni tak season lepas. Season lepas. Saya baru masuk, saya cakap dengan Alan, mungkin MV boleh dapat top 6 lah. Tapi bila saya masuk, lepas tu diorang pun dah improve. Diorang dapat kalahkan tim yang besar macam Vamos, SSRG. Saya cakap Alan mungkin boleh pergi top 3. Tapi playoff tu kita orang tak dapat execute dia baik, tak dapat execute lah apa yang kita orang plan. Supposedly dengan satu season yang kita punya preparation ni, tak patut ada alasan yang kita orang tak dapat top 2. Okay. Sebab kita orang pun dah capai ataupun kita dah bagi saingan yang sangat-sangat kuat dekat tim yang besar lain. So saya rasa tak ada alasan lah yang kita orang tak dapat top 2 untuk season ni. Top 2 saya tak nak tanya who is your opponent dekat grand final nanti, sebab kalau top 2 confirm lah grand final kan. So saya tak nak tanya siapa kau punya opponent tu, tetapi saya nak tanya satu soalan. Korang rasa untuk season 15 siapa your toughest opponent? Ini opponent yang paling tough lah kan. It can be anybody. Sebagai seorang coach, korang rasa siapa tough? Boleh discuss. Ataupun korang masing-masing ada jawapan yang lain pun, it's okay, tak ada masalah. Toughest opponent siapa? Masih lagi rasa SRG ke, Vamos ke, ataupun tiba-tiba Homeboys tengah dengan new player, ataupun Todak sendiri ke, sebab Todak yang kalahkan korang. Masih lagi rasakan Todak adalah toughest opponent. Could be anybody. For my opinion lah, kalau Haru tak tahu, toughest opponent first, walaupun kita nampak SRG tak dapat bagi orang cakap permainan yang baik lah macam dekat MC sebelum ni kan. Tapi saya nampak diorang still kuat lah dekat region Malaysia. Saya rasa diorang toughest opponent. Yang second, kedua memang nampak Vamos sebab improvement Klokun tu memang sangat-sangat bagus lah. Dia memang dapat completekan tim Vamos tu. Maknanya kemasukan Klokun memberi impak yang besar juga kepada and memang nampak Vamos punya gameplay pun dah nampak lain. So adakah Klokun saja ataupun kemasukan Zaya juga ada sedikit sebanyak mengubah dia orang punya gameplay? Saya boleh cakap Zaya juga sebab Zaya pun dapat ada experience yang banyak daripada RQ. And sebenarnya kita boleh tengok yang core tim Vamos ataupun betul-betul tim tu main around Chibi. So saya nampak Klokun ni dia sesuai sangat dengan gameplay Chibi kan. Agresif dengan Chibi tu. Nampak dekat Palace of Malaysia, apa-apa Chibi buat, Klokun percaya dia follow up terus. Kalau kita nampak Wallet sebelum ni lebih kepada play safe macam kiting. Chibi pun diikut, makin lama ikut
main gameplay Warlord kan. Tapi kita nampak dekat sini yang Zaya pun dia dah bagi peluang dekat Chibi untuk all out. Gameplay dia, Plo Koon pun follow. So nampak yang Vamos, saya bernampak yang Vamos berbeza lah. Okay. So kalau kata selain daripada SRG, Vamos juga adalah antara satu lagi halangan yang besar untuk korang nak pergi ke top 2 tu. Betul. Kan, inilah 2 team. Alright. So kalau kata itu adalah 2 team, what about your top 6 yang pergi ke playoff? 6 pula. Top 6. Kita tak nak tanya yang until okay top 6 siapa boleh 7, 8, 9, 10 tak nak. Sampai kita nak downgrade sampai tahap tu tak nak. Tapi korang rasa macam ini adalah pilihan saya top 6 berbekalkan tengok pada line up, tengok pada coaching staff baru ke ataupun daripada Piala Esport Malaysia baru-baru ni, performance team kan. So who do your top 6 pick? So 3 tu dah termasuk. 3 tu Okay, termasuk. MV, SRG, Vamos. Okay, who is the other 3? Nombor 4 saya boleh cakap Todak lah. Okay. Walaupun Ciku keluar daripada first lineup, Todak still one of team yang contender. macam contender yang still consistent. Sebab Okay. ada player yang ada macam before this season macam Zaid and coaching staff pun sama. So supposedly diorang akan Boleh layak. consistent lah. Boleh layak top 4 atau top 3 lah. Okay. And then kelima saya boleh cakap JP lah. Walaupun JP tak perform sangat dekat Piala Esport Malaysia, tapi saya percaya yang tu dia boleh sorry. Aku dah agak dah. Aku dia Tak apa. Benda kalau dah lepas cakap dah macam Tak pula mana. kejap balik. pit lah. Sorry. Dah boleh. It's okay. Okay, so certain coach ni dia boleh bagi improvement yang banyak lah. Sebab kemasukan yang mid baru diorang juga pun. Okay, mid baru. Mid baru. Jangan sebut nama. Tapi tengok. sebenarnya saya tak sabar nak tengok mid mana yang dimainkan lah sebenarnya. Betul. Whichever yang akan beri impact. Sebab kita tahu dua-dua kita lah. Kita orang tahu yang dua-dua mid tu bagi impact yang besar juga on the team. So it's kind interesting nak tengok dia. Tak apa, lepas raya ada owner dia akan datang untuk podcast. Kita akan korek dia untuk jawab. Kalau saya jadi coach dia pun saya Pening lah juga. nak masuk mana. Sebab dua-dua Power. dia Dia tengah perform. Dia punya kelebihan sendiri lah. power. Lepas tu diorang punya leadership communication dalam game tu memang tinggi lah. Dua-dua memang sama level. So kalau saya jadi coach dia pening lah nak Pening lah. nak buat line up tu. So kawan ni pergi dah lah kat situ pun hari tu dia pening kat tim lama. Tim lama pening dia lain. Kan? Pening dia lain. Dia pergi ke tim baru pening dia lain pula. Oh, maknanya coach ni bukan mudah. Dia sentiasa ada pening dia. Okey, itu tim yang kelima. Kelima. 3 dah habis tadi dan Otoda, JP. Yang keenam. Keenam. Kita masih ada lagi DX, Ocean Black, Homeboys, Aero. Oh, Aero. Ada satu lagi. Baru 5. Ada satu lagi. Apa dia? Aero dah. Ray. Ray. Tim Ray. Ray, Homeboys, DX, Ocean Black, Aero. Aero. So kalau kau Aero lah kot. hero, saya boleh cakap yang Homeboys pun juga sebenarnya. Kalau Masing-masing ada boleh ada jawapan lain-lain. Keenam tu saya lebih ke Aero. Okay, Sebab diorang dah reveal belum? Dah. Yang 5 tadi sama lah. Aero 5 tadi Okay, so yang keenam tu ada masing-masing ada pilihan lain. Saya ke Aero. Alright. Sebab saya rasa siapa golin dah? Kusir. Aku sih. Kusir tu power lah. Dia boleh carry team lah. Alright. Kusir tu. Dia bagi impact yang sangat besar compared to golin-golin dia. Season lepas pun dia orang did a very good job. Nombor 3 regular dia orang nombor 4 dengan ada Owl dengan Sensoi kan. So this season pun dia kata import dia orang pun boleh tahan. Bagus. Kusir. Saya rasa Kusir boleh buat something impactful untuk Aero lah. Untuk dapatkan dia at least middle table. And diorang punya head coach Bam pun one of import coach yang Bagus my lah. personal opinion bagus lah. Dia ada Ini season kedua kan dia dengan Red dan dibantu oleh Stewart ataupun Timo Lano apa entah. Apa nama dia? Tapi tim Indo okay. lah. Tim Indo. Timo daripada Indo. Dia pun ex-coach tim BTR Era yang Wistrik tu. So nampak lah gadingan dua ni mungkin boleh dapat boleh bagi off at lah. least top 6 lah.
Tapi kalau saya tengok latest performance, Homeboys lah sebab dia macam dia Grow dia masuk-masuk tiba-tiba power betul-betul kan. Drama dapat kalahkan MV. Betul. Dia orang dapat kalahkan Todak juga. Kalah dia orang Berapa? punya. Kalahkan Todak. Oh 3-0. 3-0. Apa dia? Kalahkan Todak. 2-0. Best of 5. So far kan. Kan Oh, best of 5 Kan Balak cakap nak balik Oh, betul awal. juga. 3-0. Aku nak balik awal, rupanya balik terus. Betul. So, Dia macam boleh kata macam magic lah Homeboys. Dia baru ambil player baru. Dia orang punya try out pun macam tapi cuma cabaran kat dia orang boleh konsistenkan tak lah. Yes. Just not Tapi ini just pilihan berdasarkan line up dan juga the current performance. Dia dari masa ke semasa mungkin performance drop ke apa ke dan kedudukan ni boleh berubah. Kita hanya just predict je. So apa pun nanti kita tengok pada penghujung season 15 regular season nanti lah siapa yang tepat kan. Sebab tadi Boss Simon pun dah bagi dia punya top 6. So korang ada nanti kita buat list kan. Setiap seorang punya siapa yang paling tepat, paling banyak betul kan. Hari tu dengan Kapten top 6 Kapten saya terlepas yang tu. Tak buat. Tapi tak apalah, offline saya boleh buat dengan dia. Saya minta saya text dia kan, Kapten bagi top 6 kan, pilihan dia. Nanti kita buat list. Alright. So itu top 6 regular season. Alright. Korang sebagai coach kan, berhadapan dengan ramai coach luar juga untuk ni, apa kata-kata kepada coach-coach luar ataupun coach-coach tim-tim lain daripada MV kepada the other 9 tim? Nak spicy boleh, nak saja usik-usik boleh kan, ataupun nak minta tolonglah kalah dengan tim kita orang nak pergi grand final, boleh apa saja nak cakap kepada dia orang. Aku dulu cakap spicy. tak pandai nak spicy ni lah. Tak payah spicy. Kalau nak spicy boleh. Anything lah you guys want to say to other coaches. Watch out lah for our trio local coach. Trio local. Okay, betul. Trio local. Sebab ni first season. Saya akan fokus betul-betul dekat MPL kali ni. So saya punya part time before this pun boleh-boleh lah tengah-tengah table. Harap season baru ni korang watch out lah for our trio coach lah. Tak pandai. And Bin pun rambut baru. Memang korang tunggu je. Color baru. Color baru. Okay. Haru pula. Saya rasa target kita orang kali ni selain daripada top 2, kita orang sebagai coaches memang target untuk dapatkan Best coach. best coach award lah. Best coach award. Best coach Okay. Kita orang cuba untuk sedaya upaya untuk dapatkan benda tu. Dia tak dapat pada single person kan, dia the whole Dia team kan. Dia team kan. Macam sebelum ni Akadia dengan Weki dapat. Macam tu. Dengan dia punya analyst. JDF lah. Okay. Itu target kita orang lah. Yalah, in order to get that, of course lah kau kena jadi regular season champion ke ataupun nombor 1 atau kena konsisten. Season lepas patutnya korang boleh dapat sebab that Robin Hood. Tapi pergi kalah dengan 2 tim tu. RSG dengan Homeboys. Di sini kita orang cuba tak repeat kesalahan yang terjadi apa semua. Tak apa jadi pun dengan Homeboys tu jangan kalah lah. Di sini dia kuat. Tak boleh juga. Dah lah Piala E-Sport bukan pergi kalah kan. Lepas tu Cetak balap pun target sama lah kan. Cakap-cakap jangan tu nak kalah dengan Homeboys. tak, aku dah pesan dah. Kau nak kalah dengan siapa pun tak apa. Jangan dengan Homeboys. Jangan dengan Homeboys je. Saya kalau kata dah local liga kita dah bermula, saya akan mula spicy dengan Homeboys. Kan? Normal lah Bang Lot. Mana boleh sokong kan. Dia kalau dia pergi international, okay, boleh jadi number 1 supporter. Alright, kita dah 1 jam ke? 1 jam 12. Alhamdulillah bagus kan. Kita memang target 1 jam lebih sikit. So kita dah sampai ke penghujung kita punya podcast. Now 12:30. Alright. Memandangkan kita semua dah berbaju Melayu. Dan podcast ini akan keluar selepas raya. Raya ke-3 mungkin ataupun raya ke-2 akan keluar. Dan yang pagi tadi kita shoot akan keluar 2 hari sebelum raya. Dan ini mungkin 2 atau 3 hari selepas raya. Okay, so tim yang kedua nak mengucapkan selamat hari raya lah selepas SRG tadi, SRG OG. So any wish atau bukan any wish, memang kena wish kepada korang punya fans MV dan juga anybody lah nak wish pada korang punya boss ke Koga. Silakan. First shout out to Koga, Bos Koga.
Terima kasih jaga kita orang. Dan saya wakil kepada Monster Wishes nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua muslimin-muslimat yang menyambut. And kepada semua penyokong MV, jangan lupa datang untuk saksikan kita orang dekat MPL season 15 ni. Support kita orang sampai habis. Sampai grand final lah, top 2. Sampai EWC. Sampai EWC, amin insyaAllah. Okay, berkenaan dengan datang support. Kita lupa pula, first game tu dengan siapa? Sekali lagi. Last season kita dah First game dengan Todak. This season pun first game dengan Todak. Betul. Dan pada hari Ahad 19, 20, 21 hari bulan. game kedua tak silap. Game kedua. Hari 3 game. Maknanya game kedua pukul 3 petang lah. 3 petang lah. 3 petang lah. Okay. So Macam mana Abalat? Abalat season lepas season lepas korang menang. Abalat dah silap lah kat situ. Ya. Adakah sejarah akan berulang Amalat? Saya tak tahu. Korang yang cakap. Saya kali ni saya tak nak predict apa-apa. Alamak. Saya tak nak predict apa-apa. Tapi memang mengharapkan Todak untuk menang semua game lah. Kan? Sebab saya dah bersama dengan Todak. Takkanlah saya nak kata Monster Wishes akan menang. Tak boleh lah kan. Tak adil lah. Saya yakin yang Todak mampu beri cabaran dan juga boleh menang kot. Boleh menang. InsyaAllah kita orang menang. Okay, boleh menang. First game kan. Ahad, kita akan jumpa di stadium. Alright. So saya juga mungkin ada yang terlepas episod yang 33. Kalau untuk 34 yang baru korang tengok, saya mewakili Presiden iaitu Cik Lan dan juga ke semua VP juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan jumpa korang pada MPL season 15. Game pertama lawan Monster Wishes, kita bantai. Bye bye, assalamualaikum. Selamat malam. Ui, dia tutup macam tu.